Hi guys, so welcome back to my channel. And guys, I'm so happy sebab thank you sebab support I at first sebab I macam mana nak slowkan song radio ni jap. Tengok sekejap. Sekejap korang kejap. Hi guys, so welcome back to my channel. So hari ni alhamdulillah akhirnya at first and all saya nak ucapkan terima kasih sebab support saya punya YouTube and my channel. Dan sekarang subscribers I dah sampai 1000. So I'm so happy and thank you so much for following me since daripada video pertama sampai sekarang. Actually this is my new achievement lah untuk this year. And I hopefully memang target lah untuk tahun ni nak capai subscribers lagi banyak and nak growkan lagi I punya YouTube channel. Okay, so apa-apa pun I kena kerap buat konten lah lepas ni kan. So hopefully korang support lah channel I juga. Korang subscribe lah. So kalau korang subscribe, so lagi banyak konten yang I rajin akan buat. So since daripada hari ni, since 1000 subscribers, I nak buat konten sikit lah. Even beli just konten untuk beli air je, beli air matcha yang FOMO je dekat Shell je. Tapi I rajin nak buat video. So please lah, okay, tolonglah subscribe. Ajak lagi kawan-kawan, ajak lagi family, share lagi untuk subscribe I punya channel, untuk like dan komen down below juga. Dan I buat untuk konten kali ni, I nak rasa matcha dekat Shell Cafe. Sebab I tu dekat Threads, ada orang recommend cakap korang try lah air matcha dekat Shell Cafe ni. Lagi-lagi matcha strawberry, dia macam sedap and murah. And harga dia pun cantik pula, harga dia pun murah. And apa yang paling menarik, yang interesting, dia bagi macam keychain tau. Kalau korang tengok kat Threads tu, dia selitkan keychain dekat cup tu. So macam comel gila, macam doa. And dia bagi bunga kadang-kadang. Korang kena tengok jugalah outlet Shell juga kan. Lagipun hari ni hari Rabu, so Shell tu buat promo every Wednesday. Setiap Rabu ada harga 50% saja untuk dijual matcha. Kalau hari lain dijual harga biasa je. So since hari ni hari Rabu, kita nak pergi try matcha dekat Shell Cafe. And paling dekat rasanya dekat ni Cyber, saya dah google. Yang lain semua Shell yang dekat-dekat semua tak ada Shell Cafe. Dia ada Shell biasa je. Oh by the way, tadi lelaki saya pergi tukar duit. Nak pergi Jepun ni, so tunglah pergi Tokyo. Okay lah, jumpa korang lagi, bye. Oh, dia kat sebelah Coffee Picture, sebelah CBTL je. Siapa kerja sini? Oh, kafe tu nak pergi? Tak kenal lah. Kita nak pergi Shell Cafe kat situ. Kita tengok adakah hype sedap ke atau hopefully ada lah. Oh, CBTL. Ni Shell ni siapa? Tak kenal. Aku nak sekejap ni. Sorry. Seorang? Di sini je kan? Bismillah. Ouch. Cari matcha. Tambah strawberry. Strawberry apa ya? Kalau nak fresh flavor lain boleh tak? Peach ke mango? Peach atau mango? Mana yang sedap? Mango? Mango. Boleh lah. Ada. Agak nak tukar flavor ke? Kalau boleh, tak. Tukar mango.
Dia bukan biasa bagi bunga ke? Atau tak ada Oh ya ke? Kalau So, ada bagi bunga, saya tak tahu juga yang bagi bunga tu kat mana, share mana. So Ada juga 2-3 orang datang. Bagi bunga. Saya tak tahu. Oh maknanya tak semua lah. Jadi gula tak? Kan dah manis. Nak tambah Dia dah manis susu lah. manis susu Boleh try dulu, kalau tak cukup nanti dia tambah. Okay. Terima kasih. Junimo tu, Junimo jet apa? Bayar? Satu. Ada Malaysia. Pakai? Kad. Right guys, so saya got my oil matcha Shell Cafe. Tapi nampak macam yang dah siap. Dia bukan macam whisk kan, macam kena whisk dulu. Tak, ni dah siap. Okay, so kan kalau tengok dekat threads tu ada dia bagi macam bunga kan. Ada tak lalu kat threads awak? Tak lalu threads matcha tu dia bagi matcha dengan bunga. So macam comel lah ataupun bagi kicing. Tapi kita dapat yang air je. Dia tak bagi macam something cute ke tak lah. So macam kecewa sikit. Tapi okey lah, nak try matcha dia je. Lepas tu kecewa lagi sebab I nak beli matcha strawberry tapi abang tu cakap matcha strawberry Fiori habis, sirap habis. So dia ada matcha biasa je. So pun tak apalah sebab mungkin dah sampai malam kot. Malam sirap habis kan. So I nak try dulu matcha dia macam mana. Kalau nak try matcha strawberry juga, strawberry ada je kat rumah. So tambahnya kan. So kita try matcha yang kosong dulu. Yang ni dia buat sekejap je, tak sampai 2 minit. Sorry, kitanya FOMO air. Pasal dulu. Sorry, kita tak ada stand sebagai phone je. Satu tangan pegang kamera, satu tangan lagi kacau air matcha. Dan dia cakap benda ni dah manis. Dia manis dari susu tu. So tak payah tambah gula. Lepas tu kan tadi tanyalah abang tu, cakap memang ada dapat bunga ke atau macam kicing kan. Lepas tu abang Syah tu cakap itu outlet mana. Dia pun tak tahu benda tu. Dia tak tahu yang akan dapat juga kotak dengan bunga tu. Sekiranya yang comel-comel atau yang gift-gift kicing dekat cawan tu semua tu depend pada outlet lah. Kalau dia nak bagi. Tapi yang Shell dekat Cyber ni dia bagi macam ni je. Dia tak bagi benda yang comel-comel. Bismillah, try. Apalah jaga kita tambah strawberry sendiri kat rumah. Sebab ada lagi. Rasa dia okay and dia rasa susu dia strong. Matcha dia tak strong. Biasa je. Untuk ni yang RM5 is okay lah. So kalau korang nak beli yang matcha yang murah, datanglah Shell hari Rabu saja sebab dia dapat promo 50%. This is not sponsored, this is review sendiri. Memang susu dia manis sikit. Cuba try rasa. Tak sedap kan? RM5. Tak, ini tak sedap. Tapi untuk RM5 okey lah. Kalau nak sedap, pergi dekat I. Nama dia Oga. Kedai nama dia Oga. Dia punya matcha dia sedap. This is pure matcha kan. Memang lagi sedap. Kalau yang ni untuk RM5
okay lah. Ni biasa je. So itu saja, and untuk konten ni, and thank you so much for watching, and jumpa korang for next content. Bye.